Buat apa tu? Buat apa? Hampa nak tahu tak cara macam mana nak bagi suami hampa rindu masakan hampa setiap malam? Macam mana tu? Nak tahu macam mana? Tengok dia. Macam ni lah yang ni. Nyonya 336 punya rendang mi. Apa beza dia tu? Bezanya nak bagi tahu. Yang ni lah dia. Paste dia gunakan bahan-bahan original tau. Dekat macam ni. Dan tu nak masak berapa lama? Kalau untuk orang lain kena 6 jam. Tapi untuk hampa semua dah sedialah. Sediakan paste perenjah macam ni. Tengok. Paste sejati. Wow. Lepas tu tambah mi sekali. Tengok. Dia pun dah siap. Kita bagi dia pula makan. Wah. Wah, wangi tu. Wah, nampak sedap ni. Nak beli kat mana ni? So kalau hampa nak bagi husband hampa sentiasa rindu masakan hampa setiap malam, hampa boleh beli kita punya Nyonya 336 rendang mi ni dekat dalam beg kuning. Untuk masa sekarang kita tengah bagi harga tripod tau untuk 100 orang yang terawal. So korang tunggu apa lagi? Cepatlah masakkan untuk husband korang.